Hai, Assalamualaikum. Bagi kereta ni mula-mula aku tengok kat mudah. Kau tengok dia, berapa mileage dia? 81. Mari. Masuk dalam tengok. Ini mileage selepas dia adjust. Nampak? 81333. Okey. So, ini adalah advertising yang kedua. Advertising yang pertama, kau tengok dekat bawah, berapa mileage dia? 100 berapa? Komen kat bawah. Advertising yang pertama, ori mileage 100 lebih ribu. Advertising yang kedua, kereta yang sama nombor flat tak tutup. Dia yang kontrolkan diri dia. So korang nampak, kena fikir logik lah guys. Kereta tahun 2012, 2013, kereta dah 13, 14, 15 tahun. Kan dah jalan 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, benda ni normal. Kita sebagai pengguna, kita kena bijak nak beli kereta ikut pada bajet kita. Itu, ini, macam mana, apa semua kan. So yang buat aku bengang adalah tak jujur. Tak kisahlah korang meniaga apa, peringatan untuk diri aku juga. Jujur lah guys. Jujur kan, tak payah nak eja-eja sebab kita meniaga nak dapatkan keberkatan. Kau faham tak? Zaman sekarang eja mileage yang benda ni normal. Kita nak cari orang yang betul-betul jujur susah, kau tahu tak? Ada banyak, ada kat luar, jumpa tak jumpa je. So adjust mileage macam ni. Sekarang aku nak tanya kau ni, siapa yang bodoh? Dia sendiri yang bodoh ke aku yang bodoh? Kau faham ke tak? Cuba komen kat bawah. Nombor flat tak tutup, advertising sama, original mileage 100 lebih ribu kan. Advertising yang kedua 81 ribu, dia adjust mileage 40 ribu, 50 ribu. Bodoh betul. Komen kat bawah bagi. Lepas tu bos dia kantol dengan aku goyang.